Setting jam solat boleh meletup. Sila ikuti video ini sehingga selesai. Banyak di masjid-masjid ataupun surau, walaupun waktunya dah tak tepat, waktunya kadang lari, kadang lambat 2 minit, 3 minit. Ada setengah tu kalau perubahan di tarikh pun kadang berlaku, dan mereka tak berani nak adjust. Tak berani adjust, takut meletup. Sebenarnya tak ada, mudah dia sebenarnya nak adjust dia. Sebenarnya dalam internet ada, tapi maknanya kita ni dia malas nak explore. Kita ikuti video tentang setting jam solat ni. Bagaimana kita nak set waktu semasa, kan pada button set dalam 3 saat akan berkelip-kelip jam tu. Jika kita nak tukar minit, tekan saja next. Okey, bila dia dah berkelip-kelip macam tu, kita tekan tanda tambah ataupun tolak. Selepas selesai kita ubah, tekan saja button set untuk dia pergi kepada paparan asal semula. Dapat satu ni, lupa follow, like dan share video Pak Wan. Berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.